وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video-video Abel. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel doakan kita semua ni dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan kita di bulan Ramadan ni lah, urusan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni Abel ada satu cerita seram, pengalaman seorang pemandu lori, nama dia Azrul. Jadi Azrul ni dia kerja dengan sebuah syarikat buat perabot di Selayang. Jadi tugas dia ni hantar barang. Kalau bos dia suruh hantar barang tu ke Ipoh, dia pergi hantar ke Ipoh, kadang-kadang sampai ke Terengganu, dan yang paling jauh dia pernah hantar barang ke Perlis. Jadi kalau dia hantar barang dekat-dekat ni dia berseorangan saja, tapi kalau perjalanan ni melebihi 200 km, company dah tetapkan dia kena bawa partner dia, dan partner dia adalah Azri lah. Memang pergi mana-mana dia dengan Azri saja, dia lebih selesa dengan partner dia ni. Satu hari company minta Azrul ni hantar perabot ni ke Pulau Pinang. Jadi dia kena hantar perabot ni di Pulau Pinang ni pada pukul 10 lebih lah, kedai buka pukul 10 lebih. Jadi dia call lah partner dia, Azri. Dia cakap, dapat duty ni, dia kata esok kena hantar barang sebelum pukul 10 pagi atau pukul 10 pagi ni dah kena ada kat Penang dah, kita kena hantar barang ni. Jadi Azri kata, sorry bro, aku minta maaf bro, aku tak boleh nak pergi sebab anak aku tak berapa sihat, demam panas, dia tak berani nak tinggal anak dia dengan isteri dia sebab isteri dia tak boleh drive. Kalau jadi apa-apa tengah malam, dia kata memang susah lah. Jadi dia minta Azrul ni cari orang lain untuk teman dia pergi hantar barang ke Pulau Pinang. Jadi Azrul ni macam dah garu kepala jugalah. Dia kata tak apalah bro, dia kata kalau kau tak nak, dia kata kau tak dapat, dia kata tak ada masalah, aku pergi sorang-sorang pun boleh. Jadi malam tu Azrul ni dia pergi sorang-sorang. Petang tadi dia dah ambil dah lori dekat kedai ni dan dia dah parking dah depan rumah dia. Depan rumah dia ni dia duduk kawasan perumahan. Sebelah padang depan rumah dia ni ada bahu jalan yang luas, so dia boleh parking lori. Kat situlah dia bawa lori 5 tan. Jadi inilah kali pertama dalam hidup dia, sepanjang dia kerja 3 tahun ni, kali pertama dia nak bawa lori sorang-sorang nak hantar barang ke Pulau Pinang. Dan Azrul punya, orang panggil punya hobi ni, dia minat, dia suka lalu ikut jalan-jalan, orang panggil jalan-jalan yang sunyi, jalan-jalan belakang, jalan-jalan kampung. Dia cukup suka, dia tak suka nak ikut highway. Mungkin dia nak healing-healing ke apa, tak tahulah. Tapi si Azri nasihat kat dia, dia kata, bro, kau nak pergi sorang-sorang ni, kau tak payahlah lalu jalan lama. Dia kata, pergilah lalu highway, dia kata selamat sikit. Dia kata kalau jadi apa-apa dekat jalan lama tak ada orang, dia kata susah. Jadi Azrul kata insya-Allah tak ada apa-apa. Dia kata kau tak payah risau, dia kata aku ni memang berani. Dia kata kalau aku jumpa hantu pun, dia kata aku nak minta nombor ekor. Sebab si Azrul ni hobi dia ni tikam nombor toto. Walaupun dia tahu kan tikam nombor toto ni tak baik, berdosa, tak kisahlah alasan nak beli minyak motor, kau nak beli minyak kereta, benda tu tak judi, tetap harap. Jadi dia cakap macam tu dekat Azri. Jadi Azri gelak lah. Azri kata belum kena tak apa, dia kata bro, kalau kau kena nanti baru kau tahu, dia kata. Jadi malam tu pukul 2 pagi ni si Azrul ni dia dah nak bergerak, dia dah start lori dah. Dia walaupun dia tahu perjalanan daripada Selayang ni nak pergi ke Penang ni 4-5 jam saja, dan mungkin dia sampai awal. Dia kata tak apalah, dia kata lagipun kalau dia duduk rumah pun dia macam tak tidur sangat. Jadi dia kata lebih baik dia drive, dia bawa lori start pada pukul 2 pagi ni seorang. Dia kata seorang lah, dia kata dia start lori, baca bismillah, dan dia meneruskan perjalanan. Dan seperti biasa dia ikut jalan lama.
sepatutnya daripada Selayang ni dia boleh ikut je jalan rawang, jalan bypass rawang semua, jalan lurus, jalan highway ni kan. Tapi dia tetap nak lalu jalan lama daripada Selayang ni, dia akan lalu jalan Sungai Tua, jalan Ulu Yam. Tahulah jalan Ulu Yam ni kalau siang hari pun kiri kanan ni orang panggil apa, kiri kanan ni memang hutan tebal dengan hutannya, dengan jalannya bengkak-bengkok, dengan turun naik bukitnya agak orang kata menakutkan juga. Tapi dia boleh layan lagi seorang-seorang di jalan Ulu Yam ni. Dia buka tingkap siap isap rokok. Jadi nak isap rokok bawa lori laju ni tak boleh, dia tak feel dia kata. Jadi dia bawa slow lah, bawa dalam 40-50 sambil isap rokok. Tapi dekat Ulu Yam ni dia tak jadi apa-apa peristiwa yang menakutkan. Tapi dia rasa nak buang air sangat, nak terkencing. Tengok kiri kanan ni tak ada tempat yang boleh nak parking lori, sebab lori dia bawa lori 5 tan, tak bolehlah parking tempat-tempat yang orang panggil tempat-tempat tanah-tanah lembek apa semua. Takut nanti lori boleh menggelonsor, jatuhlah kalau lori menggelonsor ni, susahlah pula nak cari crane, nak tarik semua kan. Jadi dia teruskan perjalanan, dia duk intai lah kiri kanan ni, kok ada bahu jalan yang dia boleh parking lori untuk dia buang air kecil. Lepas tu dia kata dia tak jumpa tempat nak parking lori dia. Dia melepasi Ulu Yam Baru kan, kawasan Ulu Yam Baru ni ramai kaum-kaum Cina tinggal kat situ. Dan dia pergi ke depan sikit, dia kata sebelah kanan ni ada sebuah kubur, dan lepas pada kubur kira-kira 500-600 meter ni baru ada bahu jalan yang sesuai untuk dia parking. Dia kata lampu lori dia memang terang dengan lampu spotlight je, memang dia tak takut langsung dia kata. Jadi tempat bahu jalan ni sebelah kanan jalan, jadi maknanya dia kena cross jalan ni pergi parking sebelah sana. Jadi dia terus turun daripada lori ni, dia perasan dia terpijak sesuatu, dia rasa ada benda pelik dekat kaki dia. Tapi dia cepat-cepat nak buang air, dia buang air dekat tepi lori dia. Lepas daripada buang air ni lah baru yang dia tengok tempat yang dia pijak tadi, yang dia rasa dia pijak sesuatu ni rupanya colok-colok Cina, dan ada buah-buah limau yang kaum Cina ni dia buat sembahyang lah. Jadi dia terkejut juga dia, sebab dia kata tak apalah, sebab dia tak sengaja nak pijak benda tu. Tapi dia dah terpijak, dia kata nak buat macam mana, dia kata dia terus lompat naik ke lori. Jadi dia teruskan perjalanan daripada Ulu Yam Baru ni, terus berjalan apa semua. Lepas pada 2-3 traffic light ni dia sampai di Simpan 3. Simpan 3 ni sebelah kanan ni pergi ke Kuala Kubu Baru, dan sebelah kiri ni balik ke Rawang lah. Jadi dia kata masa dia berhenti traffic light merah ni, dia nampak macam ada pusaran angin, macam angin putih beliung tapi kecil lah. Angin tu dia macam pusar-pusar, dia ambil sampah-sampah yang ada tepi jalan, daun-daun kering ni, dia bawa naik benda tu. Dan bila sampai depan lori ni, si Azrul ni perasan dalam angin ni, dalam pusaran angin ni ada duit Cina yang kan ada kadang-kadang kalau ada perayaan hantu lapar ke, perayaan Cina, apa-apa perayaan dia orang ni, dia orang bakar duit, yang duit Cina lah yang panggil kan. Dia nampak duit tu bertaburan, dia kata dekat depan cermin lori dia ni memang banyak. Dia kata dalam 9-10 keping duit tu bertaburan. Dia pelik juga, tapi dia husnuzon saja, sebab dia kata benda tu mungkin ada perayaan malam tu, duit Cina ni banyak di tepi jalan, mungkin terjatuh ke macam mana. Jadi tak apalah, dia bila lampu hijau ni dia teruskan perjalanan. Dia belok ke sebelah kanan lah, menghala ke Kuala Kubu Baru. Sebelum sampai Kuala Kubu Baru beberapa minit selepas tu, lepas pada satu pekan, tak ingat pekan apa, dia bagi tahu Bakerling ke apa nama, satu tempat dekat sebelum Kuala Kubu Baru ni, sebelah kanan ni ada pekan, sebelah kiri ada pekan, ada stesen minyak. Dan dia kata lepas pada satu bangunan ni, daripada jauh dia nampak ada seorang perempuan ni tengah berdiri di tepi jalan. Seram pula rasa. Perempuan tu dia pakai baju merah, baju consam Cina, dan rambut dia panjang sampai ke bahu. Dia kata muka Cina tu putih,
putih melepak, cantik, tahan lori dia. Oh, dia kata, ish, biar betul. Dia kata, dia dah seram dah tadi sebab dia terpijak tempat Cina sembahyang. Lepas tu dia nampak duit Cina pula berterbangan. Tiba-tiba dekat pekan ni ada seorang perempuan Cina yang dia rasa perempuan Cina ni bukan manusia. Dia dah takut, dia dah start takut dah. Dia baca ayat kursi semua, dia terus tekan minyak, dia tinggalkan perempuan tu. Dia kata macam mana pun dia tak akan berhenti untuk ambil perempuan Cina. Perempuan Cina tu dia macam sekat lori Azrul ni, nak seolah-olah nak tumpang pergi ke sesuatu tempat lah. Dia kata ini betul-betul macam dalam cerita hantu ni. Dia terus pecut lori dia lepas pada simpang nak masuk ke Kuala Kubu Baru sebelah kanan ni kan. Selepas pada ampang pecah semua, dia teruskan perjalanan. Masa ni dia kata dia selisih dengan kereta, ada 2-3 biji kereta juga selisih, dan dia rasa lori dia makin lama makin berat, makin lama makin berat. Dia dah rasa macam lori dia ni dah tak boleh nak jalan. Sampai lori ni tak boleh nak jalan, dia baca ayat kursi semua, tapi lori dia ni masa tu dah ada 2 link, jalan 2 link. Dia kata nak menghala ke Tanjung Malim ni, dia duduk di link sebelah kiri sekali, dan dia terpaksa berhentikan lori dia. Dia kata dia nak cek enjin ke apa problem ke, angin tak ada ke, tapi dia tak rasa mungkin sebab angin tak ada. Dia kata tapi dia cuba juga untuk perhati. Masa dia berhenti ni, dia tekan brek ni. Bila dia tekan brek kan, lampu lori kan keluar warna merah, dan bila dia tengok ikut sat merah cerah belakang dia ni dengan lampu lori ni terpancar, nampak perempuan Cina tadi ada duduk berdiri di sebelah kiri lori dia. Masa ni betul-betul dah tak tahu dah dia kata nak cakap apa ni. Dia cakap dia azan masa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan semua, dia tekan minyak lori dia. Alhamdulillah, memang lori dia hidup masa tu. Dia cakap, ya Allah, janganlah, dia kata ada benda-benda yang boleh menyebabkan dia celaka ke apa semua. Dia start lori dia dah terus berjalan. Dia kata masa tu dia dah start dah nak cari kedai mamak kalau ada yang buka, tapi dia tak nampak pun ada kedai mamak buka. Dia terus nampak signboard menghala ke highway, keluar ke susu highway lah. Jadi dia pun masuk susu highway. Dia kata aku jumpa highway ni, kalau aku nak jumpa tol, dia kata aku nak berhenti tempat tol lah, nak tenangkan diri, sebab dia dah rasa tak berani dah nak drive. Dia kata masa tu dia masuk ke highway tu, dia dah rasa lega dah sikit, sebab ada jugalah kereta daripada depan, daripada belakang, dan dia dapat follow satu lori kontena. Dia kata dia follow je lori kontena tu sampailah dia sampai ke Ipoh tu. Dia berehat sekejap di tempat stesen minyak. Masa tu dah nak pukul 5 lebih, nak pukul 6 dah. Dia rasa macam dah selamat dah. Lepas pada azan subuh, dia sembahyang subuh semua. Jadi alhamdulillah pagi tu pukul 10 pagi tu dia memang dah ada dekat Penang dah hantar dah barang dekat klien dia, dekat customer dia, dan dia call member dia Azri ni. Dia cerita pengalaman dia. Jadi Azri ni gelak lah kat dia, ketawa kat dia. Dia kata itulah, dia kata bukan semalam kau kata nak minta nombor ekor. Dia kata kau sempat minta kan? Tak sempat minta nombor ekor. Dia kata bro, aku tak boleh bro. Dia kata cakap boleh lah, bila dah berhadapan dengan situasi macam ni, dia kata nak terkencing pun ada, nak apa tu, nak pensan pun, nak hitam pun ada. Dia kata jadi itulah cerita malam ni abang nak share. Anggaplah kita ni sekadar hiburan kepada kita, jangan anggap serius sangat. Abang cuma sampaikan sajalah. Sekian, terima kasih.